Hari ni Ali nak buat perbezaan di antara Volts DS900 dan juga dengan Yamaha Tracer 900. Nak tengok mana satu yang berbaloi. Kita review untuk Yamaha Tracer 9GT dulu. Okey, kalau korang tengok dekat bahagian windshield ini agak besar dan juga agak tinggi. So untuk windshield ini dipakai dengan manual adjustment. Okey. So untuk bahagian bawah lampu dia agak kecil sikit dan tengah dia pun ada jarak dan didatang sekali dengan spotlight juga bahagian bawah dia. Untuk bahagian depan Volts DS900, tapi yang ni kita tak pasang lagi lah dia punya windshield sebab motor ni baru je sampai. Untuk windshield Volts DS900 ni agak kecil sikit nak berbanding, tapi dia datang sekali dengan dashcam. Okey, bahagian depan saja, belakang tak ada. Korang tengok dekat bahagian lampu dia, dia bersambung dan juga besar. Okey, bukan lampu ini saja yang ada. Lampu spotlight pun kiri kanan pun dah ada sekali. Untuk Yamaha Tracer 9GT ni menggunakan enjin 3 silinder, liquid cool, double overhead cam, 4 stroke dan juga 4 valve dan menghasilkan 113 horsepower dan juga dengan 87.5 Nm torque dan dia punya tank kapasiti dia sebesar 18 liter man. Volts DS900 ni dia menggunakan 2 silinder, liquid cool, 4 stroke, 8 valve. Okey, kalau untuk dia punya Nm torque dengan horsepower dia sebesar 95.4 horsepower dia dan juga dengan 95 Nm torque. Tapi kalau untuk kapasiti tank dia, yang ni dalam 17 liter. Kita tengok dekat tayar depan belakang dipakai dengan brand Bridgestone man. Okey, untuk Tracer 900 GT ni. Okey, yang ni yang kita buat full accessory untuk Tracer promotion kali ni. Kita bagi sekali dengan crash bar, okey, sekali dengan spotlight, EMS dan juga dengan sidebox dengan top box kita bagi dengan brand EMS juga. Untuk Volts DS900 ni dia menggunakan tayar Pirelli model Scorpion depan dan juga belakang. Sekali dapat juga sidebox dan juga dengan top box daripada Volts DS900 sendiri. Tapi kalau untuk Volts DS900 ni walaupun dia original standard, tapi semua features dan juga dia punya aksesori pun dah lengkap dekat motor ni. Seperti contohnya, dia dah ada sekali datang dengan Brembo 2-port caliper, tayar pun dah Pirelli, ada USB charging port 2 side, lepas tu ada blind spot, ada auto cruise, TPMS, keyless system, TFT meter. Tank pun besar 17 liter tadi. Okey, ada quick shifter sekali, ada sidebox, top box pun ada sekali, throttle heater dan juga dengan seat heater pun ada sekali. Dan yang paling penting sekali Adi nak mention dekat sini, motor ni menggunakan enjin BMW man. Padu. Untuk Yamaha Tracer 9GT, ketinggian dia 850mm dan berat dia 215 kg. Volts DS900, ketinggian dia 835mm dan juga berat dia 238 kg. Yang terakhir sekali kita beritahu harga body untuk kedua motor ni. Kalau untuk Volts DS900, harga body dia 49,998 sahaja. Kalau untuk Yamaha Tracer 900 GT yang baru ni, kita nak jual 69,958 sahaja. So agak-agak yang mana satu berbaloi untuk korang? Tolong komen sikit.